Pernah tak anda terfikir tentang keajaiban yang ada dalam telefon pintar anda tu? Atau mana-mana gadget lah. Berbilion-bilion peranti dihasilkan setiap tahun. Dan ajaibnya, kebanyakannya berfungsi dengan sempurna. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, hari ini kita akan bongkar rahsia di sebalik tabir. Satu proses yang memastikan setiap gadget yang sampai ke tangan anda betul-betul sempurna, terus dari kilang. Cuba bayangkan skalanya. Berjuta-juta unit setiap hari di seluruh dunia. Satu kesilapan kecil je boleh rugi berjuta-juta ringgit tau. Jadi, macam mana pengeluar nak pastikan setiap satu peranti itu betul-betul okey? Jawapannya bukan nasib semata-mata, tapi ia adalah sains. Sains ujian yang sangat teliti dan jitu. Dan di sinilah nadi setiap peranti elektronik, pemasangan papan litar bercetak atau kita panggil PCBA. Anggap je benda ni macam otak dan sistem saraf peranti anda. Dialah yang kawal semua benda, dari kuasa sampai ke pemprosesan data. Kalau otak ni ada masalah sikit pun, memang takkan hiduplah peranti itu. Simple je kan? Jadi persoalannya, macam mana kita nak uji otak ni? Ini membawa kita kepada ujian kawalan kualiti yang boleh dikatakan sebagai tulang belakang bagi keseluruhan industri elektronik. Tanpa proses yang ketat ni, dunia moden kita yang penuh dengan teknologi yang boleh kita harapkan, memang takkan wujud. Okey, mari kita kenali wira yang tak didendang dalam proses ni. Penguji fungsian. Fikirkan mesin ni macam seorang doktor untuk papan litar. Ia akan jalankan siri ujian yang sangat menyeluruh, periksa setiap satu fungsi untuk pastikan PCBA itu betul-betul sihat sebelum ia dihantar keluar. Tapi kejap, kalau kita guna mesin untuk uji produk, macam mana kita nak tahu mesin tu sendiri tak menipu? Kan? Apa yang halang mesin tu daripada bagi kita keputusan yang salah? Ini masalah klasik, siapa yang mengawasi pengawas. Kita perlukan sesuatu yang mutlak, satu kebenaran hakiki sebagai penanda aras. Dan jawapan kepada teka-teki itu ialah apa yang dipanggil sebagai Known Good Reference PCBA. Inilah dia pelan induk yang sempurna, standard emas yang menjadi kayu ukur untuk keseluruhan proses ujian. Papan rujukan ni bukan sebarangan papan litar yang diambil dari barisan pengeluaran tau. Tidak. Ia adalah sebuah spesimen yang sempurna. Ia dah lalui ujian manual dan pengesahan yang paling ketat untuk buktikan yang ia 100% sempurna tanpa sebarang cacat celah. Inilah dia standard emas yang akan diguna untuk menilai semua papan yang lain. Kalau kita tengok dekat-dekat, papan ni penuh dengan kod dan simbol yang nampak macam pening kan? Ia mungkin nampak macam bahasa rahsia, tapi sebenarnya setiap tanda ni ada tujuan yang sangat spesifik, terutamanya dalam proses pemasangan dan pengujian automatik. Dan inilah dia kod rahsia yang kita dah pecahkan. Huruf-huruf ni yang dipanggil penanda rujukan adalah macam bahasa universal dalam dunia pembuatan elektronik. C sentiasa untuk kapasitor, R untuk perintang dan seterusnya. Penyeragaman macam inilah yang membolehkan mesin ujian automatik kenal pasti dan uji beribu-ribu komponen sesaat dengan ketepatan yang luar biasa. Jadi, kita dah ada standard emas kita. Sekarang, macam mana kita nak sediakan dia untuk jalankan tugasnya? Proses persediaan ni sendiri pun satu prosedur yang sangat teliti. Proses persediaan ni sangat metodikal. Mula-mula, pilih papan yang memang dah sah sempurna. Kemudian, pasang dengan cermat ke dalam alat penguji. Lepas tu, semua parameter dikonfigurasikan dengan tepat. Dan akhir sekali, satu ujian awal dijalankan. Tujuannya satu je, untuk wujudkan satu persekitaran ujian yang terkawal dan sempurna sebelum sebarang ujian sebenar bermula. Imej ni tunjukkan betapa pentingnya ketepatan fizikal. Papan rujukan ni mesti diletakkan dengan sempurna dalam apa yang dipanggil jig ujian. Jig ni akan pastikan setiap pin dan titik sambungan sejajar dengan sempurna dengan probe penguji. Ini penting untuk hapuskan sebarang kemungkinan ralat mekanikal. Okey, sebelum kita boleh uji produk yang sebenar, ada satu lagi langkah yang sangat kritikal. Kita kena guna papan rujukan yang sempurna tadi untuk uji alat penguji itu sendiri. Betul, anda tak salah dengar. Kita kena uji si penguji. Mesin macam ni memang satu keajaiban kejuruteraan. Ratusan prob halus menari-nari di atas papan litar, periksa beribu-ribu sambungan dalam masa beberapa saat je. Tapi, laju je tak cukup kalau tak tepat. Sebab itulah ia mesti dikalibrasi dengan sempurna menggunakan papan rujukan kita. Boleh kata, penguji tu belajar apa erti sempurna daripada papan rujukan tersebut. Jadi, dengan papan rujukan yang dah terpasang, juruteknik akan jalankan diagnostik penuh pada penguji itu sendiri. Adakah ia baca volten dengan betul? Adakah ukuran rintangannya tepat? Boleh tak ia berkomunikasi dengan peranti lain? Setiap fungsi penguji ini disahkan berdasarkan kebenaran yang ada pada papan rujukan. Ini untuk pastikan setiap ujian selepas ni memang boleh dipercayai. Sekarang, bahagian yang menarik.
Apa jadi bila sebuah papan dari barisan pengeluaran diuji menggunakan standard emas kita dan ia gagal? Nampak mesej gagal ni mungkin macam satu pengakhiran kan? Tapi dalam dunia pembuatan berkualiti tinggi, ia sebenarnya satu permulaan. Ia mencetuskan satu proses penyiasatan yang sangat spesifik untuk cari dan betulkan masalah tu. Dan di sinilah kepakaran manusia mengambil alih. Mesin boleh beritahu anda apa yang salah, tapi selalunya ia perlukan seorang juruteknik yang mahir untuk faham kenapa ia salah. Macam seorang detektif, mereka guna macam-macam alatan, pengalaman dan gerak hati untuk kesan punca sebenar masalah tu. Dan penyiasatan ni bukan main teka-teka. Ia ikut satu protokol yang ketat. Kenal pasti, siasat, baiki dan uji semula. Tapi mungkin langkah yang paling penting sekali ialah yang terakhir, dokumen. Dengan merekod setiap kegagalan dan penyelesaiannya, pengeluar boleh nampak trend dan baiki proses pembuatan mereka. Akhirnya, produk jadi lebih baik untuk kita semua. Jadi, lain kali bila anda hidupkan telefon atau laptop anda, ingatlah tentang tarian rumit yang berlaku di sebalik tabir. Daripada standard emas yang sempurna kepada penguji yang dikalibrasi dengan teliti dan juruteknik mahir yang selesaikan masalah. Ia adalah satu dunia tersembunyi yang penuh dengan ketepatan yang memastikan teknologi kita berfungsi setiap masa. Ini buat kita terfikirkan, apa lagi proses tersembunyi yang memastikan dunia moden kita ni terus berputar ya?